Okey, jom kita study macam mana nak tahu kaedah JX. Okey, lagi sekali cikgu terangkan. Okey, mula-mula kita tengok JX. Okey, untuk soalan ni kita tahu JX di sini. So kita cari dua titik yang berada pada garisan JX, lengkung bulatan JX, iaitu C dan B. Jadi antara dua ini, yang manakah yang bersebelahan dengan bulatan? Jadi kita dapati C adalah bersebelahan dengan satu bulatan J30. Jadi kita tengok nilai C. Okey. Kita dapati nilai C tidak ada. Dan satu lagi nilai ada. Okey, kita tahu. Maksud nilai ada tu maksudnya kita tahu titik tu di mana. Contoh B, kita tahu B di sini. Tapi C question mark kita tak tahu. So, ini kita panggil no tangent. So, untuk no tangent, kita akan gunakan kaedah N. No stands for no. N tu apa? N ni kalau kita nampak tak ada dua tiang kat sini. Tiang ni N kan selari. So, tiang pertama adalah tiang pertama pada, bukan tangent kat sini pada titik yang diketahui. So, titik diketahui adalah P. Jadi garisan pertama adalah pada B. Garisan apa? Garisan 90 darjah tegak ke atas. Okey, macam mana cikgu tahu ke atas? Kenapa cikgu tak pergi kanan, bawah atau kiri? Sebab kita tahu pusat dia berada di kawasan sini. Okey, jadi kita naikkan dia 90 darjah dengan garisan bahagian bawah. Okey, selepas itu ada satu lagi garisan tiang untuk N. So, ini garisan pertama, ni garisan kedua. So, kalau kita tahu dia selari. So, nak selarikan ke mana? Kita akan selarikan pada bulatan yang berjiran tu lah. Yang dekat dengan C tadi. So, bulatan pusat J30. Jadi, kita akan buat satu garisan tegak ke atas, iaitu selari dengan garisan yang pertama. Okey, selepas itu kita ada garisan apa? Untuk N, bina N, ada garisan hujung ke hujung. Hujung ke hujung. Hujung mana? Hujung paling atas dengan hujung paling bawah. So, kita akan buat satu garisan lurus, hujung paling atas dan hujung paling bawah. Dan sepanjang bila kita garis itu, kita akan dapati, kita akan memperolehi titik C. Titik C adalah titik tangent. Okey, ingat belum habis lagi. Bila kita dah jumpa titik tangent, barulah kita lengkapkan bentuk ataupun lengkapkan macam mana nak dapat center dia. Okey, so pusat. Yang ini adalah konsep asas tangent, iaitu pusat. Titik tangent dan satu lagi pusat akan berada pada satu garis lurus. Jadi pusat, titik tangent, kita akan buat satu garis lurus. Jadi kita dah ada titik pusat yang kedua. Baiklah, untuk soalan ini pula, kita tengok JX dia. Sama macam tadi, kita lihat pada JX dan cari dua titik. Titik A diketahui dan titik G juga diketahui, yang mana kita ada jarak 10. Jadi bila dua titik diketahui sangatlah mudah, iaitu fantastic sangat, Fantastic Four. Kenapa Fantastic Four? Sebab dia ada, kita akan nampak jalan kerja dia akan ada bentuk macam 4 tu. Okey, dan dia fantastic sebab senang. Kenapa senang? Okey, dua-dua titik ni dah tahu. So, apa kaedah dia? Apa langkah kerja dia? Sambung dua titik yang kita tahu tadi. Sambung, bahagi 2. Okey, sambung, bahagi 2 dan garis lurus. Garis lurus apa? Ingat yang soalan sebelum ini, iaitu kita garis lurus antara pusat dan titik tangent untuk menghasilkan satu lagi pusat. Jadi kita cari pusat pada jiran dia. Okey, contoh di sini adalah J15. Pusat J15 ke titik tangent G, kita garis lurus saja. Nampak ada nombor 4? Sebab tu kita ada nombor 4. Once kita dapat nombor 4, so ini adalah Fantastic Four, iaitu kaedah paling mudah. Sambung, bahagi dan garis lurus.